Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di channel Encik Nelayan. Hari ini saya nak kongsikan dengan tuan-tuan mengenai buah lychee yang ada kat depan saya ni. Dua buah lychee yang berbeza dari negara yang berlainan. Okey. Kalau tuan-tuan tengok yang merah ni adalah daripada Thailand. Buah dia fresh, mungkin dipetik pada hari semalam sebab daun dia pun masih okey lagi dan dipasarkan terus dekat tempatan waktu ni. Yang ini adalah buah daripada negara China, pun nampak fresh juga. Mungkin dalam masa tempoh 1 minggu dah buah ni. Yang ini mungkin baru sebab daun dia pun cantik-cantik lagi, sebab tangkai dia pun masih bergetah lagi. Okey, untuk buah ni dia ada kelainan yang ketara lah. Kalau yang hijau ni, hijau dia manis, memang terlalu manis berbanding yang warna merah ni. Okey, yang ini biji dia halus, kecil Yang ini biji dia besar. Buah dia besar, biji pun besar. Yang ni buah dia agak sederhana kecil, tapi dia punya biji dia memang macam ni je, kecil je. Okey, buah dia memang beza lah. Yang ni lagi manis, yang ni ada masam-masam sikit. Saya lebih suka buah lychee yang berwarna hijau ni berbanding yang merah ni. Cuma sekarang ni memang banyak buah lychee kalau kita dapati dekat gerai-gerai yang jual buah-buah kan. Okey, buah lychee ni sebenarnya dia bermusim. Setahun sekali je rasa boleh masuk kat sini. Jarang ada. Kat pasar raya pun boleh katakan tak ada lah setiap hari. Tak macam buah anggur macam tu kan. Okey, buah lychee ni memang favourite saya lah. Saya boleh katakan saya akan beli setiap minggu kalau ada. Kadang tu buat stok sampai 2 kilo, 3 kilo macam tu, sebab anak-anak pun suka makan. Okey, harga dia sebenarnya tak jauh beza. Okey, sebelum ni mula-mula keluar memang agak mahal, sekilo RM18 macam tu lah. Sekarang ni harga dia murah je, sekilo RM12. Sama juga yang China ni, harga dia RM12 sekilo. Yang ini pun RM12 sekilo. Buah dia fresh lagi, bukan buah lama Okey, saya nak cerita dia punya isi untuk yang buah yang berwarna hijau ni. Isi dia macam mana? Okey, kita tengok. Saya ambil sebiji yang warna hijau. Saya cuba kupaskan kat sini. Tuan-tuan tengok Okey, ni tengok dia memang betul-betul manis. Dia tak ada masam-masam. Kalau yang berwarna merah ni, okey, saya ambil yang ranum sikit lah. Okey, ni warna merah ni dia air banyak, tapi dia ada sedikit masam. Tengok biji dia. Ini biji dia kesek. Ini biji dia besar bulat. Isi dia memang warna putih lah, sama saja. Cuma yang ini kalau kita tengok yang ada jual-jual kat dalam ting tu biasa yang macam ni lah bentuk dia. Okey, kalau yang jual kat yang Thailand punya ni agak lubang dia besar sikit sebab biji dia besar. Ini kecil memang manis. Tuan-tuan kalau nak ada jual, cuba tuan-tuan belilah dekat pasaran. Tuan-tuan cuba bandingkan sama tak cita rasa kita. Saya lebih suka yang berwarna hijau ni berbanding yang warna merah ni. Harga dia sama saja, cuma kemanisan tu lebih kepada yang warna hijau ni. Bukan sikit beza dia, memang banyak. Cuma kadang tu ada orang yang lebih sukakan yang warna merah ni. Kadang dia suka manis-manis masam. Dia tak suka sangat terlampau manis macam ni. Sebab cita rasa kita memang berbeza Jadi tuan-tuan boleh cuba dapatkan buah lychee ni dekat mana-mana gerai yang ada jual ataupun di pasar raya. Cubalah nikmati buah lychee segar, sebab buah lychee ni bukan sentiasa ada setahun mungkin 1 kali saja untuk kita nikmati. Sebab dekat negara kita ni buah lychee ni memang tak ada
orang yang buat ladang leci kalau ada pun sebelah Thailand sana, sebelah China, sebelah Vietnam sana ada pokok leci. Okey. Sekian perkongsian ringkas daripada Encik Ryan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.